ada satu peruntukan di dalam itu yang menyebut mengenai pelantikan Datuk Bandar. Seksyen 6.1. Datuk Bandar hendaklah menjadi pihak yang menguruskan Bandaraya Kuala Lumpur dan beliau telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah dalam akta ini. Jelas di sini bahawa pelantikan Datuk Bandar adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana Kuala Lumpur merupakan satu wilayah persekutuan dan tidak ada Dewan Undangan Negeri, tidak ada pihak berkuasa negeri atau exco sebagaimana negeri-negeri lain, maka undang-undang yang ada menyatakan bahawa tidak ada institusi ahli majlis PBT. Di negeri lain semua ada. Dia ada 24 orang ahli majlis, satu orang yang dipertua PBT itu. Dilantik oleh pihak berkuasa negeri. Itu di negeri selain daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Jadi atas dasar itu, oleh kerana yang ada dalam Dewan Bandaraya ini hanya Datuk Bandar sebagai ketua kepada pentadbiran Kuala Lumpur dan ianya juga mempunyai satu lembaga yang dipanggil Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya. Siapa yang melantik lembaga ini? Seksyen 7 menyatakan bahawa Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hendaklah terdiri daripada orang yang dilantik sebagai anggotanya oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta. Jadi kata kunci di sininya, Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang menasihati Datuk Bandar juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Persoalannya, adakah kajian dibuat untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan ini untuk menghapuskan kuasa yang ada, kuasa pelantikan yang ada kepada Datuk Bandar di BKL dan juga Lembaga Penasihat di BKL ni daripada Yang di-Pertuan Agong kepada cara-cara lain. Akta Kerajaan Tempatan tahun 1976. Jelas Seksyen 15.1 menyatakan walau apa pun yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, semua peruntukan berhubungan dengan pilihan raya kerajaan tempatan hendaklah berhenti kuat kuasa. Maknanya tidak ada lagi pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Jadi kita nak soal Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Kenapa banyak dasar-dasar yang dilaksanakan bercanggah dengan jelas dengan undang-undang yang ada dan berkuat kuasa dalam negara kita ini.